malam ini Malam Puisi Malaysia bersempena dengan ulang tahun Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan ke-25. Hadirin semua dipersilakan duduk. Walaupun Datuk begitu sibuk dengan urusan rasmi, terima kasih ucapkan kepada yang berhormat Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimina dan jami'il muslimin wal muslimat. Saya usul Dr. Saidul Azam Kamarudin Darah Dewas Pustaka Wilayah Selatan. Yang berusia Dr. Saidul Azam Kamarudin, Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah. Program resmi saya yang pertama yang saya hadir adalah Walaupun sibuk tetapi sentiasa meluangkan masa. Ada tapi ada visi dan visi dalam mempertahankan negeri berkubu berkota pertahanan utuh dari penceroboh dan musuh. Ingatlah temanku tercinta, kita wajar menjadi warga yang besar, ketepikan musuh yang mendekati kehidupan ini, lari dari penyakit khianat dan dengki, menjauh dari menghina sesama sendiri. Usah dibiarkan paru-paru dendam di badan kita. Usah biarkan amarah bersalut di tubuh kita. Yusuf Razali merupakan seorang arsitek. Dia bukan sahaja melangkah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. apakah hasil untuk dibawa pulang. Tuhan pernah memangku benih harapan tanpa membeza siapa. Zatnya meniadakan wajah tergetar perdu dan aku